Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najihah binti Muhammad Nasir, wartawan TV PSS Christmas. Hari ini saya berada di kem kepimpinan Pemimpin Muda SK Sungai Marong yang dikelolakan oleh Wasim Konsultan. Kem ini dianjurkan oleh unit Hal Ehwal Murid. Seterusnya saya ingin menemu ramah Sir Is, Wakil Wasim Konsultan. Mari kita dengarkan. Sekarang saya bersama Sir Is. Assalamualaikum Sir Is. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, apa pandangan Sir Is tentang kami pemimpin muda sepanjang kem ini berlangsung? Okey Najah, sepanjang kem ni berlangsung, apa yang saya nampak lah, saya sangat percaya murid-murid di SK Sungai Marong ni dia ada bakat secara individu ataupun secara berkumpulan untuk bekerjasama, dan bakat mereka ni jika diasah dengan betul, digilap dengan betul, insyaAllah satu hari nanti kemungkinan negara kita akan dapat pemimpin yang baik lah, wakil daripada SK Sungai Marong. Soalan kedua, apakah nasihat Sir Is kepada kami sebagai pemimpin muda? Okey, nasihat saya kepada pemimpin muda SK Sungai Marong, yang pertama, sentiasa dengar cakap guru. Kedua, jangan lupakan ibu bapa, sentiasa dengan arahan mereka. Dan yang ketiga, sentiasa untuk cuba perbaiki diri. Walaupun anda tahu anda tak mampu, cuba juga sedaya upaya sehingga anda mampu untuk lakukan yang terbaiklah untuk perkara tersebut. Terima kasih banyak-banyak Sir Is atas nasihat yang diberikan. Kami akan cuba lakukan yang terbaik. Alright, sama-sama. Hai Syakira, awak seronok tak join camp ni? Mestilah seronok. Apa yang paling awak suka? Mendirikan menara. Berapa bintang awak nak bagi? 10/10. Terima kasih. Hai kawan-kawan, awak seronok tak? Nak lagi tak? Best tak? Seterusnya, saya bersama Puan Zarina, GPKM SK Sungai Marong. Apa harapan Puan Zarina? Okey, terima kasih Ananda. Selaku GPK Hal Ehwal Murid, saya sangat berharap semoga ada kemenjadian murid yang lebih optimal sebelah sini, memandangkan program ini adalah program untuk menjana pemimpin muda ke arah menjadi pelopor kepada kemenjadian murid sekolah. Jadi saya harap murid-murid dapat manfaatkan peluang ini, terutamanya untuk melahirkan murid menjadi ABC, iaitu anak yang baik lagi cerdik. Tahniah kepada penganjuran ini. Ada lagi? Ada. Sekian dari saya, Nur Najihah binti Muhammad Nasir. Kita akan berjumpa lagi.